dan beli sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat. Lepas tebus voucher tu, jangan lupa undi finalis kegemaran anda untuk anugerah ikon artis pilihan Shopee di aplikasi Shopee sekarang. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Awak lah yang buat suara macam tidak. Ya. Shopee, Jangan Shopee. tunggu undi sekarang, okey? Kemeriahan anugerah cuan lagu 40 tidak terhenti di sini Sisi ya. Saksikan siaran langsung menerusi tonton dan jangan lepaskan akses eksklusif di belakang tabir di TikTok Melodi Terhangat bersama Fizi Ali dan Fiza Frizi. Baiklah Sisi, malam ini kita akan menonton finalis yang ketiga antara nama paling sinonim dengan anugerah juara lagu. Perjalanan kerjaya beliau menggambarkan kecekalannya sebagai seorang penyanyi. Suatu ketika dulu, anugerah juara lagu mempunyai kategori yang berbeza, iaitu balada, pop rock dan irama Malaysia ataupun etnik kreatif. Ingat tak? Ingat tak kategori ini suatu ketika dulu? Inilah dia peminat tekar anugerah juara lagu. Jadi sekarang memang layaklah kan? Ya. Dia berada di sini semula. Betul Nas, memang layaklah sebab finalis seterusnya ini memang tak disangka lagi mempunyai identiti vokal yang cukup unik. Kita kata vokal timbre-nya. Timbre tu bukan kayu ke? Timbre. Bukan tu. Bukan. Tapi vokal timbre tu maksudnya warna tone. Warna suara tu sendiri. Contohnya kalau Sisi nyanyikan satu pitch dengan Abang Nas nyanyikan satu pitch, Ya. dia akan lain tau. Dia lain. Bunyinya lain. Itulah dimasukkan sebagai vokal timbre. Tombol timbre okey. Terima kasih Cikgu Sisi untuk mengajar kita. Tapi saya pun tak tahu suara pun ada warna. Ada warna. Okey, kalau suara saya la la la, apa warna? Apa warnanya? Kalau macam tu biru pekat. Biru pekat Dia main belasah je. Tipu saya pun bulat-bulat kat sini saya tak tahu. Macam-macam sebenarnya bila kita nak ulas mengenai identiti vokal. Bukan sahaja vokal timbre, tetapi placement vibrato dan sebagainya. Macam-macam lah sebenarnya kalau nak cerita. Wow, Cikgu Sisi, kita kena berhentikan lesen kita seketika kerana penyanyi sudah pun bersedia di atas pentas teragung anugerah juara lagu 40. Sudahkah kita bersedia? Unify Arena! Ya, kata penyanyi ini, beliau tunggu untuk menerima sebuah lagu yang dicipta khas oleh insan tersayang. Komposer Hel Husaini, penulis lirik Hel Husaini, lagunya Lemah, penyanyi Dayang Nur Faiza. Cinta yang pernah tertulis, anugerah indah terbaik darimu. Cinta yang pernah ku punya, selamanya kekal bersamaku. Namun semua melelahkan pada diriku, bukan pada diri kamu. Aku tak selalu lemah, tapi kamu mengerti waktu menangis. Aku tak selalu lemah, tapi kamu mengerti untuk melangkah pergi.
Pergi coba sekali sadari, coba sekali pahami sakitnya. Sekurang-kurangnya biar diriku saja teruskan hidupku tanpamu. Aku bukannya lemah, tapi kamu memilih buatku menangis. Aku tak selalu lemah, tapi kamu memilih tapi kamu memilih untuk melangkah pergi. Dan waktu kau pergi, kamu tertinggal kamu di sini. Itu dia persembahan penuh emosi oleh Dayang Nur Faizal. Risau bila kita tengok kan laut bergelora kan. Aku Dayang lemas tadi. Tapi okey nampaknya. Alhamdulillah. Selamat di atas sana Sisi. Ya, tapi telah ada simboliknya. Kita boleh saksikan laut yang bergelora lepas tu dia bertelang gitu. Jadi mampukah persembahan lemah mencipta kemenangan sebagai persembahan terbaik AJL 40? Imbas saja kod QR sekarang untuk mengundi. Mentang-mentang lagunya lemah, suara Sisi pun lemah gemalai. Tapi ada juga maksudnya. Malam yang istimewa ini kita merintis 40 tahun membina industri muzik bersama di pentas Anugerah Juara Lagu. Kita nak kongsikan sesuatu yang cukup istimewa dengan anda semua. Sebuah kisah yang bermula dengan dua penyanyi yang cukup sinonim dengan anda semua dan juga AJL. Mereka hadir dan hasilkan karya-karya yang penuh emosi. Dua individu ini, Dale dan Dayang. Namun kali ini mereka bukan sekadar bergandengan menyanyi. Hasil kolaborasi bersama RMHD Malaysia, lahirlah sebuah karya yang membawa harapan. Inilah kisah bagaimana perasaan diterjemahkan menjadi sebuah lagu dan memberi harapan buat mereka yang memerlukan. Hari ini kita ada sesi recording lagu yang diinspirasikan oleh kanak-kanak di Persatuan Kebajikan Ronald McDonald. Hari ini kami tengah syuting music video di Persatuan Kebajikan Ronald McDonald bersama keluarga dan anak-anak di sini. Apabila seorang anak diuji, kehangatan keluarga adalah ubat yang paling mujarab. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi perlindungan buat keluarga yang berjuang bersama. Ianya bukan sekadar rumah, tapi adalah satu tempat yang memberi harapan untuk keluarga-keluarga yang berada di sini. Melihat ketabahan anak-anak di Persatuan Kebajikan Ronald McDonald betul-betul menyentuh hati saya.
Bagi saya, ia adalah simbol cinta dan kebersamaan keluarga. Kerana inspirasi itulah lahirnya lagu ini, sebuah karya khas yang saya tujukan buat mereka. Daripada kisah mereka, lahirlah sebuah melodi. Dan daripada melodi, lahirlah sebuah harapan. Apa yang kita saksikan tadi bukan sekadar sebuah lagu. Inilah perjalanan Hale dan Dayang dalam menyelami sendiri kisah dan cabaran keluarga yang dibantu oleh RMHC Malaysia. Maka terciptalah sebuah karya yang bukan saja menyentuh hati, malah membuka mata dan mengajak kita semua untuk bersama berkongsi rasa dengan mereka yang memerlukan harapan. Baiklah, kita semua pun memang berharap, Nas, agar kita dapat saksikan muzik videonya nanti selepas ini. Tapi lebih banyak persembahan hebat dan detik mendebarkan menanti anda semuanya dalam Anugerah Juara Lagu 40. Menarikan 4 dekad evolusi muzik tanah air, Amir Masti dan Reno Kuntabe